Hari ini kami akan lakukan watak sebagai penyemak inventory. Assalamualaikum, saya Aina Syafiah dan saya memegang watak sebagai pegawai Pertamina. Saya Muhammad Akmal Hakim dan saya memegang watak sebagai penyemak inventory. Saya Nurul Ayuni, saya memegang watak sebagai pencetak rekod. Saya Dana Nabila, saya memegang watak sebagai penyedia. Saya Sofika dan saya memegang watak sebagai pengguna pejabat. Assalamualaikum. Saya dah buat aduan tentang kekurangan stok di pejabat. Kekurangannya ialah fail dan alat tulis di pejabat saya. Okey, baiklah. Nanti saya akan maklumkan dekat penyemak inventory. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Assalamualaikum, Encik Ahmad. Waalaikumsalam Puan. Ya Puan, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya nak minta tolong Encik untuk semak stok di pejabat. Oh, okey, baik Puan. Sekejap lagi saya sampai. Mak benda Mat? Aku kira file. Tak kira je. Bukan kau tahu pun. Muat ni berapa-berapa. Betul juga lah. Jom kita pergi ngopi dulu lah. Nah. Assalamualaikum Puan. Tadi Puan ada minta saya untuk semak stok di pejabat kan? Saya dah buat semakan. Saya dapati pejabat kekurangan fail dan juga alat tulis. Yang itulah setakat ni yang saya tengok. Baiklah. Nanti saya akan maklumkan kepada penyedia dan saya akan minta kelulusan kepada beliau. Okey. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam ya Puan, ada apa-apa masalah ke? Bos, bulan ni kan hari jadi saya. Boleh tak saya nak minta bonus? Oh, bulan ni bulan kelahiran awak ke? Tak ada lah bos, saya gurau je. Sebenarnya saya nak minta kelulusan untuk pembelian item pejabat. Okey, boleh je Puan. Nanti Puan datanglah ke pejabat saya bawa borang tersebut. Bos, bila borang untuk minta kelulusan pembelian item pejabat, bos boleh tanda tangan kat sini. Terima kasih bos. Sama-sama. Assalamualaikum Puan. Ni barang yang Puan order baru ni, alat tulis dengan barang file untuk pejabat tu. Okey, Encik letak je kat situ. Nanti saya suruh pekerja saya untuk semak stok. Okey Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya nak minta tolong awak untuk semak stok inventory di pejabat. Waalaikumsalam. Baik Puan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ni barang yang sampai tadi. Awak semak. Lepas tu kalau ada yang betul, kalau ada yang salah, bagi dia tahu saya. Baik. Assalamualaikum Puan. Kenapa dah lagi barang ni? Sedangkan barang ni dah ada. Ya ke? Tak payah nanti saya maklumkan kepada penyemak inventory. Okey, baik. Hello, mau datang pejabat saya sekarang? Ya Puan. Kenapa? Awak semak macam mana barang ni? Barang banyak lagi. Kenapa awak boleh lagi? Oh,
Tak apa Puan, nanti saya semak balik. Terima kasih Puan. Ni kan, ni tahu kan kemarin kan aku tengok semak barang vendor ni kan. Lepas tu aku tulis dalam buku rekod tu barang yang dah banyak aku order juga. Gimana? Sekarang ni bos tengah cari kita, bos tengah marah aku tau. Aku tak tahu macam mana. Bila? Barang banyak? Paling tak ada kerja aku dah bos. Sekarang ni dia tengah marah aku. Aku nak fikir ni macam mana. Sekarang ni stok banyak lagi, tapi aku dah order. Barang tu dah sampai. Kalau saya rasa kita kena buang kan? Tahu lah, kita yang tak buang. Tapi aku rasa mesti kita kena panggil dia dengan bos. Kau Sure, tak apa. Assalamualaikum bos. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bos, saya nak cakap sikit ni. Baru ni saya semak barang stok pejabat. Lepas tu sebenarnya saya tak semak pun stok tu, saya order je. Tapi bila barang dah sampai, rupanya stok lama pun masih banyak lagi. Saya minta maaf bos atas kelalaian kami berdua. Saya kena ambil tindakan lah sebab order telah merugikan syarikat. Baik bos, terima kasih. Saya minta diri dulu bos. Thanks for watching. Please subscribe.